Best pisau ni bagi aku sebab kita pegang dia ngam-ngam dekat sini. Hari ni aku akan bawa dua bilah pisau ini untuk lapah daging dan potong daging. Kita tengok feedback dia, berjaya ataupun tak berjaya. Yang aku pegang ni aku ambil 10 inci. Jadi korang dia ada 7, 8, 9, 10 inci. Terpulanglah kepada korang. Kalau nak guna untuk daging macam tujuan melapah ni ambil 10 inci. Kalau tujuan untuk guna dekat rumah je, ambil 7 inci ataupun 8 inci dah cukup untuk suri rumah guna. Best pisau ni bagi aku sebab kita pegang dia ngam-ngam dekat sini. Lagipun dia ada safety, dia tak ke bahagian mata. Kalau kita pegang ngam, sedap dan rasa macam tak terlepas bila kita pegang. Lagipun kalau kita tengok besi dia tidaklah terlalu nipis, tebal. Bila kita dah tumpu nanti, kita asah pun mungkin tahan lama lah. Jadi korang walaupun selepas raya korban, korang boleh guna juga di dapur untuk potong daging, potong sayur dan sebagainya. Aku rasa ini adalah pisau yang terbaik walaupun harga murah. Boleh cek beg kuning. Okey?